Hi everyone, I nak share pimple patch daripada Dot Dots dan yang ini ialah koleksi Powerpuff Girl. Comelnya, sesiapa yang membesar dengan kartun ni mesti excited. Bestnya, dia datang dalam blind packs. Jadi korang beli tu, korang tak tahu korang dapat apa. Excited kan nak buka? Yang ni ialah pack yang kedua and I dapat Buttercup. Siapa suka Buttercup kat sini? Seterusnya, I nak buka pack yang ketiga. Tara! Oh, Bubbles. I tahu Bubbles ni ramai peminat sebab personality dia kot ke sebab dia comel, dia paling comel. Tapi kalau I minat Blossom. Wah, I dapat lah. So finally, I dah ada keempat-empat siri The Powerpuff Girl. Okay, dalam satu pack ni ada 30 dots. Nanti I akan buka salah satu pack untuk tunjuk dekat korang. Ada 30 dots. Semua ni comel-comel lah. Boleh lah korang tampal dekat jer yang muncul dekat muka tu. Okay, cutest pimple patches ever. Macam honestly, I jarang ada jerawat. Kadang-kadang sebulan sekali baru ada. So, sekarang I nak buka my favourite Blossom. Okay, comel kan? Geram. Sebenarnya kan sayang betul nak guna. Tapi nak tunjuk kat korang. So, I buka and pakai juga. So, untuk semua peminat The Powerpuff Girl, dapatkan koleksi daripada Dot Dots sekarang.